ke? Jom ni. Aku rasa kat sini. Jom kita baca jap. Selamat datang ke Universal Studio Osaka. Let's go. Apa ini kalau tak ada benda tertinggal ke apa, kita mesti kat sini balik. Kalau benda-benda yang rare, ya aku dah beli ni topi Bowser. baik dah topi Bowser ni. Aku dah beli topi Mario satu. Aku dah beli topi Bowser. Ya Allah, sejuknya lah. Sejuk juga ah. Boleh tahan cuaca hari ni. Juga ah. Diorang beri sebab aku tengok kadang-kadang yang aku tengok kat YouTube lah. Dia kata kalau nak dapatkan slot Nintendo kena berlari lah. Sampai awal berlari. Kita tak apa, kita dah beli tiket. Tak perlu berlari, hanya melenggang kangkung. Melenggang pilih bos. Shake ada ni. Castle belakang. Cantik. Itu Hogwarts. Ya. Selamat datang ke The Super Nintendo World Universal Studio Tokyo, Osaka. Yes, kita dah sampai USJ. Yeah. Akhirnya setelah berbulan-bulan kita menanti, sampai juga. Kenapa dia oi? Dia bambai apa dia? Dia ada bambai apa tadi? Aku ingat salah masuk apa? Dia seorang yang friendly. Betul nak masuk lah. Ini dia apa tak kira ada. Satu, dua, tiga. Let's go. Yes. Ayo. Ni nak check bag dulu sini. Hai guys. Kita dah sampai, sekarang nak kena beratur. Tengok berapa ramai orang sekarang. Sebab kat sini kena check bag dulu. Okay guys, kita orang dah lepas masuk. Baru je selesai check barang, check bag semua. So sekarang mari kita teruskan perjalanan. Jom. Okay. Ini bawa tiket. Scan tiket. Tadi just barangnya. Jom. Bapak dia nak masuk. Oh. Dia buka pukul 9 kan. Jom lepak kau biar. Dia tak payah nak rush ingat kan. Beli air dulu lepak minum sekejap. Duduk sini lah. Sebab dia tunggu pukul 9 baru dia open. Let's go. Sudah boleh mula. Mari kita bersedia untuk masuk. Open. Let's go. Open. Selamat datang ke Universal. Selamat datang ke Universal. Selamat datang ke Universal Studio Japan. Woo! Let's go. Hollywood di tengah, mari kita ke Hollywood dulu. Okey, sekarang kita ada kat sini Yes. Hollywood kat sini lah dia. So aku rasa dekat area sini lah. Tapi tak sure kat belah mana.
Let's go tengok, kita boleh tengok map dulu kot. Orang semua nampak orang nak pergi ni je. Sebab tu orang masuk awal. Macam kita tak ada hal, kita dah beli tiket mahal. Kita boleh pergi pukul 2. Yes. Nintendo World kat mana? Oh, Nintendo World kat sini. Oh, jadi dia orang kena pergi sini. So, dia nak kena pergi sini ya. Patut ramai tu. Kita pergi sini, jap kita nak pergi Jaws tau. Jaws kat mana? Jaws kat sini ke? Okey, so jap kita pergi sini lah. Lepas tu Harry Potter kat mana Harry Potter? Oh, Harry Potter sini. Baik. Kita Jaws Harry Potter. Terus. Oh, cantik dah. Dorem. Okey. Ada Doraemon. Ui. Wai, okey, sekejap lagi kau boleh beli kat sini ya, Wai. Okey. Tak nak, Wai. Doraemon terus settle. Okey. Tak apa, jadi kita boleh pergi lagi. Kitchen apa bagai. Aku rasa balik memang kita boleh macam balik lah, Wai. Kita naik dulu, balik kita bershopping. Konnichiwa. Jom kita jalan. Ni Wai. Ini kedai kita kena pergi kat. Untuk mencari merchandise dan juga souvenir untuk kita bawa pulang. Saya mau beli baju. Oh, single ni mana? Kita sebab tu cakap kalau ambil single tu dapat sikit. Apa kalau single ni nanti kita boleh try. Kita pergi Jaws dulu. Jaws tu kat sini tak aku tengok. Cameras, photographic supplies. Oh, MET Village sekejap gini. Lepas ni ada kanan, kita kena masuk kanan. Hello Kitty. Nak pergi Universal Studio Singapura tak lepas, ambil kau. Oh, klasik gila kereta. Tu ke belakang tu. Cheese. Cheese. Oh, sekejap lagi nak lepak gambar-gambar sini. Aku nak beli sweater Mario tu. Baju Mario atau sweater. Itu dekat Nintendo World lah. Oi, sejuk oi. Tu, nampak jerung tu. Bapak dia tu jerung tu. Tengok jerung tu, bapak besar. Cruise kat situ. Jom Kau kat sini. Jom kita baca sekejap. Ni betul sini. Sini. Jom lah. Jom. Kita tanya Jaws. Ni. Mari kita naik bot. Besar ni Jaws. Saya Ada gozaimasu. Baik tak meriang tu. Dia senang lah kita sampai ni actually. Sebab benda ni takut kalau ramai. Okay, kita orang baru je settle naik ride yang Jaws ni. Memang terbaik lah. Kita nak record tapi tak boleh record. Dia tak benarkan record. So kita orang ada dapat ambil gambar dengan Jaws. Kita tengok sikit Jaws yang kita berjaya tangkap tadi. Agak scary. Nyaris digigit kaki. Digigit kaki. So kita dah settle dah. First kita punya target ride yang kita nak naik. So second things kita nak buat adalah pergi ke Hogwarts untuk mencari barang-barang yang menarik dan juga kalau boleh kalau sempat kita naik ride juga. Let's go. Sini Hogwarts. Woi, di Hogwarts sel. Hogwarts. Abi best pun tu. Jadi macam budak kita ini. Itu macam nak sampai ke dunia lain ni. Ni dunia Magica. Bunian Bunian yang mahal. Kena colik, kena kahwin kan. Masa tak keluar dah ni. Yang mahal. Ini Luigi. Kita pun, aku nak minum butter beer. Try butter beer. Sebab memang ramai orang yang datang sini minum. Nak beli wand ni. Aku nak beli Voldemortnya. Aku nak beli untuk adik aku. Kau tak minat Harry Potter? Kau tak minat Harry Potter? Aku minat tapi Aminah macam tu je lah tengok.
Aku boleh tahan ke ah sebenarnya. Adik aku yang minat gila. Sebab Harry Potter. Aku minat Harry. Dekat lu. Dekat lu. Tat. Please cut. Banyak kerja aku ni. Nak cut. Sampai mana? London dah? Oh ni Ron Weasley punya kereta, bapak punya kereta. Oh. Tersadai kat sini. Oh, kereta ni yang tersadai tu. Ha, yang terbang, kereta terbang. Kereta terbang tu. Kereta tersadai. Dua. Hati-hati, babe. Three broomsticks. Kita makan ni ke? Ha. Baik tu saya. 东西怎么又点呀？ Terus. Bunyi train. Toilet. 店里面的一只草，它会笑。活的。不是，它是一个 Chris Fleet wing and make her first. Now, would you like to come say hello to me? 1, 2, 3. Oh, kat luar ni pun ada worm juga Oh. Sebab yalah, ni entrance kan. Kau nak apa? Nak buat je kan? Style-style. Thấy gặp. Tự nhiên nó đầu qua bên phải, bên trái, bên trái, bên trái. Đi đầu qua bên trái á. Bên trái. What the hell? Kancha. Okay. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Sayonara. Mana lepak mana? Jadi tempat mana-mana. Tepi tu boleh. Ha. Nak ambil gambar eh. Ni. Orang kata kalau datang USJ, kalau tak minum mengenai butter beer, macam tak tak kena. sah kan? Betul. Tak try man. Kata ni Okay, kita nak tak mabuk rasa. tak mabuk Tak mabuk. Tadi dah tulis kat situ non alcohol. Okey. Good job! Terasa sikit macam ni. Sedap bro. Sedap. Sedap bro. Sedap. Sedap dah. Ha. Okey. Cuba rasa. Dah. Ya, okey. Try. Bismillah. Oh, sedap butter dia sedap. Sedap tu. Rasa tu butter dia. Bro. Sedap gila tu. Rasa tu butter dia. Bapak sedap ke? Jangan risau. Halal. Sedap. Dia punya butter atas ni yang buat dia lagi rasa macam kan? Oh, 10. Banyak masa lagi. Tempat yang kita betul nak pergi dah pergi. A few moments later. Semua nak try. Lapar pula. Lapar. Oh, belah sana tu menarik ke? Jalan je lah. Uish. Slipknot bagi terus. Apa dia? Baju Slipknot. Lapak lama saya tukar nampak baju Slipknot.
Walah sedap pula buah ayam. Okey. Kita akan pergi ke melawat dinosaur di Jurassic Park. Mari. Asoko. Daripada sini ke? Jom sini. Asoko. Ha? Asoko sana. Oh ingat. Sokok. Ingat sokok ni. Asoko. Ingat nak ajak sokok ni. Sokok. Asoko. Oh, capsule ni yang apa? Yang dah survive. Nak ambil gambar sini. Discovery ni aku rasa kita boleh makan. Aku ya. Sekejap aku tengok jap. 皆さん協力から離れてください。次は絶対そのまま来ないでね。皆さんも最高をキープしてください。やってるものに反応した私の正面の皆さん、左右に広がって後ろから離れて離れていいですか。Sedap pula popcorn. Popcorn boleh makan. Tengok dah sekejap ya. Nak pergi makan nasi aku rasa lapar dah. Nasi lauk sayur tu lah. Like kentang apa ada hal apa dia lah. Sebaik bagi tahu. Tidak dah makan ni. Aku ingat kau nak hide dah tadi. Aku ingat kau nak hide nak order tadi kan. Viral nanti kau pergi viral kat aku kan. Man dot. Makan burger ikan gorengan babi. Ingat lagi ya, satu kuali kan. Satu tempat kan. Betul lah. Kalau dia asing okey dah. Kat sini tak ada. Dia patut asing lah kan. Baby dinosaur. Oh, nak pergi Minion ni aku nak cari kat tadi. Minion World. Okay guys, kita dah sampai ke Minion World. Nak tengok binatang kuning, tengok ke sini. Binatang kuning. Cak makan Minion cookie ice cream tu. Sekejap aku tengok sekejap Aiskrim pisang. Tembung. Ada? Dah. Terus je baik. Hollywood Dream. Okay guys, masa untuk kita masuk ke Nintendo World sudah tiba. So mari kita ke pintu entrance. Yes, go. Tak sabar. Foto finishing. Dia dah ada baju lah tu. Jom tengok ya. Ada kat baju sini. Banyak tu. Hai. Ada kata. Konnichiwa. Banyak tu. Banyak kedai. Aku rasa sekejap lagi balik kita sekali round lagi ya. Cuba. Bank. Oh ni ada lampu lah kecil ni. Aku nak kecil tu lah. Aku nak beli kakak aku. Mana? Yang tu. Ni. Yang Oh ni. Ni berapa? 3,000. Dapat 3. 3,000. Air gelas. Bapak style tu. Bapak cool gila. Harga dia boleh tahan harga dia. Sebab 6,000. Ya. Oh. Ni yang bunyi tu. yang bunyi. Nak beli sekejap lagi. 1,800 kan? Arigato. 1,800. Sekejap lagi kita beli. Aku nak beli untuk aku. Itu je lah. Okay guys, kita dah sampai kat dalam. Masa untuk kita berjalan ke dalam Nintendo World. Wow. Marilah. Okay, Kita dah sampai di Nintendo World. Ini adalah salah satu tempat yang betul-betul kita orang nak pergi kat sini.
Jadi kalau korang nak datang sini, korang better beli tiket yang special sikit lah. Kalau setakat beli entry tiket tu memang susah sikit lah nak masuk. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Aku tak nak beli lah jamu. Mahal lah. Mahal. Berapa jam? 150. 150. Ha. Sebab function dia main tu je. Nak beli tapi macam 150. Baik aku beli benda lain. Sini 5,000 eh? 5,000. Ha. Oh. Harga dia. Baik. Mari kita masuk ke tanah. Oh, cool gila. Gila. Macam masuk botol rasa. Nice gila. Nice gila. Bapak. Baik gila weh. Bapak nice tu. Bapak elah. Meriah orang sini. Jom. Style gila weh. Style gila dah. Ni kitchen dalam ni sama harga ke? Lagi murah ke apa tu? Tak tahu, dia rare sikit weh. Online sikit weh. Ni. Bapak meriah betul. Kita lower. Wah. Ini banyak orang main pakai jam ah. Bapak best dia lawan Dia dia nak tempat merasa ni. vibe dia je. Ini pun dah best. Ini pun dah cukup dah tu. Ini pun dah cukup dah sebenarnya. Bapak ah. Oi, kena record semua ni. Bapak dia punya ni. Style gila. Style dulu lawa gila-gila. Lawa tu bapak best gila tu. Oh, Ini apa ni? Castle Bowser. Wait times 90 minit right. Lama dah. Single ride pun 90 minit. 90 minit. Jalan-jalan tu. Banyak Tak apa kita jalan-jalan je. Bawah tu ada lagi. Boleh turun bawah lagi. Ni Mario motor ni, kita tengok apa benda ada dalam. Aku rasa macam merchandise punya kedai. Ha. Aku rasa kat sini ada barang rare weh. Mario Kart. Apa dia? Mario Kart punya Tu kecil. lah. 1,500. Aku dah tengok kat sana. Ha? Aku dah tengok kat sana. Sana 1,500. Tengah fikir ni. Harga sama kan? Oh ni? Betul ke? Oh yang ni aku nak beli lah. Yang ni aku beli lah. Oh dia murah tu. Aku rasa aku beli ni kot. Oh, ni okey tak nak. Yes. Mari saksikan pemandangan yang cantik Bapak. di Nintendo World. Gila tempat ni. Let's go. Woohoo. Bapak lawa pada sini. Lawa Bagi kita vibe weh. Bila ketok. Kau nak ketok ah. Ha? Aku nak ketok ah. Lawa tu tempat dia. Jom kita ke Donkey Kong World. Donkey Kong Country. Oi, Donkey Kong. Jom kita masuk ke Donkey Kong World. Donkey Kong World.
Oh tu tu. Singerat apa bagai kan. Menangis nak menunggu kan. Memang tak ada. Ya, tak. Malas aku nak menunggu. Ini pun dah ni kan ni. Bagi aku dah. Lawa tu sini. Bagi aku dah best lah. Kan? Gila. Bagi aku kat sini kau tak rap pun tak apa. Tahu sebab nak beratur pun kita dapat jalan ni pun dah cukup. Gila tu. Kau nikmati vibe kat sini pun dah cukup. Serius. Kita kena cari tempat yang boleh kita duduk lah. Lepak-lepak dalam ni dulu kan. Buka ni. 43. Oh, yang ni. Comel benda ni. 1,200. Patut aku ke sini ni. 1,400. Cantik kat putih ni. Dia lagi simple lah. Dia macam dia nice besar ni. Ni besar macam satu kan. Sebab ni ada dua kan. Ini dia je. Mana kau selalu ah? Kalau aku lah kan. Tapi ni sebab dia Nampak kan? Tu lah. tapi kau putih okey tak? Apa aku sekarang dah ada ciri ni. Cara-cara untuk menyelamatkan. Angkat aja ni. Boleh. Comel ni. Dia buat. Ini tempat tadi eh. Lepas tadi siapa dah beli. Nak pula.